kita lihat. Wah, zombie stokin berbau busuk. Mustahil untuk bernafas. Ambil kad-kad itu. Saya bertuah. Betapa gagalnya. Hihihi, wah! Boleh saya kata tidak? Saya tak nak jilat ini. Ayo, Wednesday. Awak yang pertama. Oh, sungguh mimpi buruk. Baiklah, jadi begitu. Demi cabaran ini. Baunya sangat menjijikan. Aduh, siapa seterusnya? Bukan saya. Awak perlu bertenang. Saya tak boleh gigit. Ia adalah lintah yang berbau busuk dan berlendir. Saya akan membasuhnya dalam mesin basuh mini saya. Menuangkan serbuk ke dalam lubang khas. Ini dia. Zingkan. Dan memasukkan stokin ke dalam mesin basuh, menutup, menghidupkan. Wah! Ia berfungsi. Tunggu Jangan basuh. Baunya sangat harum, seperti pencuci pakaian. Sekarang, masa untuk menggosoknya. Jauh lebih baik makannya. Sudah tentu, rasanya tidak lebih baik selepas dicuci, tetapi ia tidak begitu menjijikkan. Ia 3, 2, 1. Hebat! Awak dapat cuba. 3, 2, 1. Baiklah, mari lihat kad Anda. Oh, tidak. Hei, milik saya. Bila di sana. Kek itu datang kepada saya. Krim ini menakjubkan. Jumpa lagi. Baiklah, giliran awak. Hei, Mike, pergi jauh. Mari kita lihat. Ia sangat berjus. Saya suka. Rabu, biar saya cuba sekurang-kurangnya sedikit. Baiklah, awak minta. Nah, ini untuk awak, Mike. Baiklah. Ay, mata. Oh, jadi... Yeah, it's current. Still wasting your opinion. Huh? Ia sangat bagus. Baiklah, mari kita lihat perempuan-perempuan. Wah, banyaknya mata kami. Jangan lupa kad-kad itu. Harap-harap saya bertuah. Oh, tidak. Haha, saya yang bertuah. Kad yang hebat. Orsia maka saya punya. Bagaimana tidak? Aduh, giliran saya untuk menjilat marmalade ini. Sangat sedap. Sungguh memuaskan. Tidak buruk sama sekali. Sangat-sangat bagus. Piu! Baiklah, Lindsay meninggalkan dia. Di mana-mana. Wah, tunggu sekejap. Rabu, adakah kamu akan berhenti? Itu sahaja. Giliran saya. Tidak, itu milik saya. Pulangkannya. Kepala saya. Kamu semua. Aduh, begitu banyak jam marmalade pada saya. Saya senang, Mike. Kongsi yang bagus. Nah, itu dia. Lazat. Saya juga.
Dia tidak akan buka apa-apa. Saya tidak faham. Apa yang sudah berlaku sebelum ini? Baiklah. Ambil kereta. Saya bernasib baik. Tidak. Mari lihat. Baik. Itu kad yang teruk. Saya perlu mula dengan betul. Oh tidak. Melihat gula-gula getah ini sahaja membuatkan saya sakit. Oh, mengerikan. Saya sudah selesai. Itu saja. Adakah ini perlu? Air liur saya ada di seluruh getah ini. Ini di luar kekuatan saya. Sedia dan mula. Oh, doakan saya berjaya. Oh, berat badan kamu berkurangan. Ia tidak begitu teruk. Tengoklah buih ini. Ini sangat keren. Saya ada balon sekarang. Banyak. Saya boleh bermain dengannya. Wow. Mari kita kembungkan lebih banyak. Hooray! Rasa seronok. Hati-hati. Hebat. Saya tertanya-tanya apa yang ada di dalam. Oh, tidak. Saya akan. Dan mari kita lihat. Haleluya. Oh tidak. Aduh. Tetapi kad saya sebenarnya tidak lebih baik. Apa? Itu pelik. Edith, ini tidak adil. Apa? Oh, kawan. Lihat, ini lada kamu. Saya punya. Selesai. Anda boleh lakukan ini. Apa? Apa yang hebat sangat? You! Perlu jilat bahagian dalam lada ini. Hah? Oh, jangan panik. Saya ada peti sejuk. Maksud saya, ada ais di dalamnya. Nah, ambil ini. Apa? Sungguh lega. Saya dapat membantu kamu, kawan saya. Saya perlu makan. Saya perlu makan. Saya kuat. Saya boleh lakukannya. Argelangan tangan saya. Gatal. Saya akan meletup. Itu tidak kelakar. Mike. Bukanya. Oh, tidak. Oh, ada sesuatu yang hidup. Ini kereta. Disimpan. Oh, tidak. Oh, Oke. Tidak. lakukannya. Teruskan tayangkan. Lakukan twister. Ini sok jadi gila. Oh, ia ada di kepala saya. Apa masalahnya? Sir, ulat kecil dan berawal terbaik berasa. Tunggu, Handi. Kamu sangat berani. Kita perlu memanggang mereka. Hebat. Ia akan menjadi monstrous untuk serakar segini. Mary, kasma trangot. Hai ni korebe. Saya lupa nama size. Lihat.
Ia semakin hebat. Kenapa? Mike! Ew. Sungguh kecil baldi Maltesers. Saiznya seperti lipas. Saya dapat baldi yang biasa. Oh, saya dapat baldi besar Maltesers. Ia mesti sangat sedap. Rabo. Jadi beta akan jadi sedap. Bagaimanapun, mari kita cuba. Saya pun ada idea. Ya, memang mudah memakannya melalui straw. Ia berjaya. Baiklah, Mike. Giliran Anda. Oh ya, betul. Saya ada idea juga. Saya akan buat slate istimewa. Saya reka sendiri. Saya akan menggabungkannya semua dan meletup. Ia begitu hebat. Lihat gula-gula coklat turun ke dalamnya. Wah, dan ini memang sedap. Kita perlu segera meletakkan semuanya di sini. Ayo, gula-gula kegemaran saya. Masuk terus ke dalam mulut saya. Oh, hebat. Menarik. Ya. Itu idea saya. Hanya pemikiran cemerlang yang datang ke kepala saya. Saya mahu lagi. Hei! Tiada apa yang tinggal. Sudah habis. Ayo, Annie. Baiklah, mari kita coba. Bukan sahaja saya mempunyai baldi yang besar, tetapi juga Maltesers yang besar. Oh, mereka sangat sedap. Anda perlu berkongsi dengan kami. Siapa tahu? Cuma, Itu milik saya. saya tak mau berkongsi. Ya. Itu tak boleh. Kalau Ana tak mau beri kepada saya akan ambil sendiri. Kita perlu buat lubang di meja. Saya mahukan satu lagi. Ya, di sini kita. Ramainya kamu semua di sini. Hari Rabu, awak mencuri semuanya. Tidakkah awak malu dengan diri sendiri? Saya mahu memakannya. Kau tak nak kongsikan. Apa? Ini kali Tengok pertama dijirin dan saya buat untuk makhluk melihat- asing? Dan milik saya hanya betul, tetapi tidak mengagumkan. Dan saya bertuah lagi. Hei, pulangkan. Saya akan cuba semuanya sekarang. Oh, satu idea. Oleh kerana saya ada bahagian kecil, saya perlu makan dengan betul. Meja kecil, mangkuk kecil, dan serbet. Jumpa kamu semua kali seterusnya. Selamat tinggal. Mari tuangkan semuanya di dalam sana. Seterusnya, tuang sedikit susu. Dan sekarang, masa untuk cita rasa yang baik. Sangat mudah, ya. Pipi berwaspada. Baiklah, giliran hari Rabu. Mengadakan pertunjukan di jalan. Bagus. Saya sudah sediakan semangkuk hitam kegemaran saya. Dan satu sudut. Dan bentuk penyodok. Saya sudah bersedia, tapi tunggu. Thing, saya perlukan bantuan awak. Suapkan saya biji ren. Saya tak mau kotor. Satu lagi. Apa? Apa? Apa itu? Ia adalah benda. Terima kasih. Iya. Terima kasih atas bantuan yang Chief Thing. Terima kasih kerana menonton. Beralih kepada anda. Idea, saya perlukan pinggan yang saiznya betul. Saya tahu di mana untuk mendapatkannya. Lihat lubang ini. Muat tuang susu di situ. Dan sarapan saya lihat cincin unicorn ini sangat menarik. Baiklah masa untuk memenuhi impian saya berenang dalam pelangi. Saya hampir terlupa tentang anjing itu. Sekarang mari kita makan snack.
Nyam nyam nyam. Baiklah. Adakah itu donat? Kenapa ia begitu kecil? Saya ada satu yang cantik. Saiznya sederhana. Saya ada donat yang besar. Saya tak pernah lihat yang seperti ini. Saya mahu mencubanya. Hari Rabu. Kamu mentertawakan saya, tetapi bukan. Baiklah, iskuran disuain. Sekarang ia lebih besar. Ia sedap dan saya sangat lapar. Baiklah, sekarang giliran. Dia datang kepada saya. Bagaimana kamu suka bibir manis saya? Saya sudah bersedia untuk mencium semua orang. Mike, apa masalah dengan kamu, Mike? Kita kawan. Baiklah, saya akan cuba bibir saya. Menakjubkan. Dan masa untuk donat itu sendiri ia sangat lembut. Oh, Rabu, awak betul. Ia sangat sedap. Baiklah, akhirnya saya tahu apa yang perlu dilakukan. Pertama, mari ukur semuanya serbet yang lebih besar. Diperlukan di sini. Maaf, Wednesday. Baiklah, mari kita mula memotong sekeping kecil. Ia magis. Kawan-kawan saya akan berada di sini untuk masa yang lama. Itu sahaja. Tidak. Saya tidak merancang untuk memakannya dengan cepat. Saya mahu menikmati setiap gigitan. Saya akan teruskan. Saya penat, tetapi kita perlu selesaikan ini. Sudah selesai makan donat? Saya tidak paham. Hampir bagus kerja, Mike. Saya tidak paham. Wah, apa itu butang? Boleh saya pergi dulu? Baiklah, apa yang sedang berlaku? Wow! Ia adalah batang coklat kecil. Lihat di sana. Ia begitu comel. Betapa merah susu kecil. Saya mahu mencobanya. Baiklah, coklat sentiasa lazat. Saya mahu lebih. Hei, ayuhlah. Maaf, giliran saya. Bayang tua saya. Ia hanya coklat. Bukan sekumpulan laba-laba. Saya ada yang biasa. Damai. Mari kita potong. Begitulah. Sedia. Sekarang kita hubungkan semua butiran bersama. Saya mempunyai keranda coklat sekarang. Bagaimana dengan itu? Ia lazat dan cantik. Impian saya telah menjadi kenyataan. Mari mencobanya. Saya suka. Ia sedap. Mike, tekan butang. Ayu. Baiklah. Di mana coklat saya? Saya tak nampak. Ia mesti sangat besar. Wah, ia benar-benar besar. Ia terbang terus ke arah kita. Wah, bila-bila masa sekarang, bumi akan berlanggar dengan bar coklat yang besar. Apa yang boleh kita lakukan? Pengering rambut kecil? Mari cairkan ini. Idea yang lebih baik. Penyembur api saya sentiasa membantu. Wah, batang coklat. Nasib baik saya ada payung. Sedap. Baiklah, kemarahan dan kesedihan. Mari kita buka. Wah, lipas. Hei, di sana. Wah. Kami perlukan beberapa kat. Jumpa lagi. Tidak. Apa? Bye. Kekal bersemangat. Boleh kita ulang? Saya tak nak cuba lipas. Baiklah. Ya, is lebih teruk daripada sebelumnya. Saya jelas Lebih berlebih-lebihan dengan kata-kata ini. Anda tak boleh lari dari saya.
Aduh, saya rasa saya telah hempap seekor lipas. Baiklah, saya boleh menjilatnya sekarang. Sungguh menjijikkan. Oh, saya. Ai! Mari lihat. Ya, teruk. Giliran kamu, Joy. Ya Tuhan. Jangan menangis kesedihan. Kami akan bantu lipas itu. Tonton dan belajar. Saya pasti boleh menyimpannya. Ya, Mari kita mulakan. Oh, apa? Ayo. Apa yang saya lakukan? Sedihnya. Tidak. Saya akan bantu sebenarnya. Saya takkan tinggalkan begitu. Oh, ia baru sahaja. Yang terburuk. Sayang sekali. Saya akan terus berjuang. Saya akan membersihkan semuanya rumah dan buntut. Tiada apa yang tinggal. Tidak. Semuanya rosak. Baiklah, itu menjijikkan. Kita teruskan kawan-kawan. Ya. Siapa yang akan semangat? Berdiri di belakang saya. Baiklah. yes. Ya, saya sedang makan kek. Saya tidak bernasib baik lagi. Hebat. Saya pasti akan menikmati kek ini. Saya akan menjadi yang pertama menjilatnya. Mari kita mula. Itu sedap. Hebat. Nampaknya kemarahan terlalu teruja dengan kek itu. Saya akan bantu sekarang. Apa? Selamat tinggal. Joy, bawa balik kek itu. Awak sudah menjilatnya. Ini giliran saya. Ia begitu sedap. Saya tak boleh kawal diri. Marah! Apa yang awak buat? Sudah cukup! Kami takut! Mayfair Sir. Saya tak dapat menahan diri. Oh, betapa lebatnya hujan. Banyak lagi yang perlu dilakukan. Aha! Joy, sekarang giliran kamu. Terima kasih kerana mengingatkan saya, Anger. Sayangnya, kek itu tidak kelihatan begitu menyelerakan. Tetapi ia masih manis dan sedap. Bagus! Silakan. Jangan risau. Marah bukan untuk kamu. Sedap. Ya, mari kita lihat apa yang ada di situ. Oh, saya dapat. Kita ada marshmallow untuk makan tengah hari. Kesedihan, bagikan beberapa kad kepada kami. Saya ada apa? Oh, tidak. Makan marshmallow. Dan saya akan menjilatnya. Hei, pukul 5, Anger. Ngomong-ngomong, saya ada pencucuk. Ia akan sangat mudah untuk makan marshmallow seperti itu. Kita cuma perlu bakar sedikit. Geram, Anger. Ayo. Oh, ia tidak berjaya. Satu idea lagi. Tengok, saya suka gambar awak. Dan saya juga suka melukis pada gambar awak. Apa? Nah, itu jauh lebih baik. Oh ya, ayo Anger. Bagus. Saya dapat memanggang marshmallow sekarang. Oops. Oh, saya rasa. Saya terlebih masak. Semuanya hangus. Dan ia langsung tidak sedap. Oh, tenanglah, Marah. Saya bergurau sahaja. Tak mengapa. Nampak
Nampaknya Mara telah membakar semuanya. Baiklah, sekarang giliran saya. Ini tidak hangus sama sekali, tetapi sangat sedap di dalamnya. Saya tidak mahu makan kerak hitam itu, dan saya tidak mahu berkongsi. Saya suka lada panas. Mari ambil beberapa kad. Cepat! Oh tidak, saya takut untuk memakannya. Oh, itu mengecewakan. Masa! Tidak bernasib baik atau bernasib baik. Saya tidak tahu. Sudah tahu apa yang akan berlaku kerana ini adalah gabar panas. Ia sangat pedas. Saya sangat takut. Saya sudah selesai. Itu sahaja? Tak boleh begitu, kawan. Jilat lada di dalam. Lebih berjus cara ini. Merasakannya. Wah, itulah yang saya takutkan. Ia membakar. Beri saya air. Tolong. Gelas ini kosong. Saya perlukan air. Mari kita pergi. Terima kasih, kesedihan. Anda sangat membantu saya. Leganya. Saya dah tamat. Giliran awak. Ya, kawan. Makan, Por. Ay, Suis. Evok isi Queen Sursay Kara Sila Tiny Hug for Days. Ia benar-benar membakar. Paul Gordon! Tia! Maaf. Mari kita pergi ke peti sejuk. Wah. Di sini sangat sejuk. Dan anda akan berasa lebih baik. Oh, bagus. Itu lebih baik. Terima kasih. Tunggu sebentar. Masalah. Bagaimana dengan kad itu? Tidak! Saya bersamanya! Bagaimana dengan langit suci? Lepaskan saya! Beri sedikit kepada awak. Oh ya, saya bertua. Saya juga. Kegembiraan itu tidak bernasib baik. Wah, tidak mengapa. Saya gembira untuk awak. Okey, Terima kasih, Joy. dan inilah dia. Hei, saya tak faham itu. Lebih baik. Sedap. Saya gembira. Bagus. Kemudian, bagaimana pula dengan saya? Anda sudah makan hampir semua, dan saya... Jangan marah, kesedihan. Apa? Tolong Kacau. simpan ais krim untuk kesedihan. Saya cakap betul. Saya belum jilat cukup lagi. Kesedihan? Ini dia. Hore! Terima kasih, Joy. Ia sangat manis dan menyenangkan. Rookie. Ini bagus, tetapi ia sangat sejuk. Oh, selamatkan saya. Oh, tidak. Kemarahan. Adakah Anda ada topi? Ini perkara mendesak. Ia mengambil masa terlalu lama. Oh, Mara. Tunggu. Saya tahu. Anda boleh lakukan sesuatu. Selamat. Bagaimana? Ayah, awak perlukan? Yeah! Baiklah. Itulah yang kita perlukan. Adakah Anda berasa lebih baik? Oh, bagusnya. Terima kasih, kawan-kawan. Apa? Hebat. Kamu kembali dengan kami. Gembira. Boleh saya mula? Oh, lollipop besar. Hooray! Saya boleh menjilatnya. Dan saya akan memakannya. Baiklah, saya akan bernasib baik kali lain. Selamat menjamu selera, kawan-kawan. Wah, beratnya. Terima kasih. Saya sangat suka. Sangat bagus. Dan ia sangat besar.
Saya menikmatinya. Oh, saya tidak mahu menunggu lagi. Saya juga mahu lollipop. Saya tidak mahu... Apa? Saya perlukan lebih. Dan saya tidak mahu mendengar awak menyanyi. Saya selalu pemenang. Saya kuat. Saya sangat penat menyukainya. Ayo! Baik. Tahan kemarahan. Sekarang giliran kamu. Terima kasih. Akhirnya, saya dah tunggu berjam-jam. Oh, gigi saya. Persetan! Saya akan buang air besar. Oh ya. Jauh lebih baik. Jangan risau, kesedihan. Nah, ini 10 daripada 10 dan Anda juga boleh menikmatinya. Terima kasih. Baiknya awak.